Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernahkah anda mendengar tentang segitiga Bermuda? Sebuah kawasan di Lautan Atlantik yang terkenal dengan kehilangan kapal dan pesawat secara misteri. Adakah ia disebabkan fenomena alam, kesilapan manusia atau sesuatu yang lebih misteri? Mari kita bongkar kisah di sebalik segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda ialah kawasan laut yang membentuk segitiga antara Miami di Florida, Puerto Rico dan Bermuda. Kawasan ini meliputi lebih 1 juta kilometer persegi dan merupakan salah satu laluan laut serta udara yang paling sibuk di dunia. Namun, sejak berabad-abad lamanya, pelbagai laporan kehilangan kapal dan pesawat telah menjadikan kawasan ini terkenal di seluruh dunia. Antara kejadian paling terkenal berlaku pada 5 Disember 1945. 5 pesawat tentera Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Flight 19 sedang menjalani latihan penerbangan. Ketika berada di udara, juruterbang melaporkan kompas mereka tidak berfungsi dengan betul. Tidak lama kemudian, semua pesawat hilang dari radar. Lebih misteri, pesawat penyelamat yang dihantar untuk mencari mereka turut hilang tanpa jejak. Sehingga hari ini, bangkai pesawat tersebut masih belum ditemui secara muktamad. Selain pesawat, banyak kapal juga dilaporkan hilang di kawasan ini. Salah satunya ialah kapal kargo USS Cyclops pada tahun 1918. Kapal besar itu membawa lebih 300 anak kapal dan penumpang, namun ia hilang tanpa menghantar sebarang isyarat kecemasan. Tiada bangkai kapal, tiada mayat dan tiada petunjuk yang ditemui. Pelbagai teori telah dikemukakan. Ada yang percaya kewujudan medan magnet luar biasa yang boleh mengganggu sistem navigasi. Ada juga yang berpendapat gelembung gas metana dari dasar laut mampu menyebabkan kapal tenggelam secara tiba-tiba. Teori lain pula mengaitkan kawasan ini dengan makhluk asing, portal dimensi lain dan tamadun Atlantis yang hilang. Namun sehingga kini, tiada bukti kukuh yang menyokong dakwaan tersebut. Ramai saintis percaya kebanyakan kejadian boleh dijelaskan melalui faktor semula jadi. Cuaca di kawasan Atlantik sering berubah secara mendadak. Ribut kuat, ombak besar dan kesilapan navigasi manusia boleh menyebabkan kemalangan berlaku. Tambahan pula, jumlah kapal dan pesawat yang melalui kawasan ini sangat tinggi, menjadikan insiden lebih mudah berlaku berbanding kawasan lain. Jadi adakah segitiga Bermuda benar-benar menyimpan kuasa misteri atau ia hanyalah gabungan faktor alam dan kesilapan manusia? Apapun jawapannya, ia terus menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah dunia. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Saya jumpa anda dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton.